Hello, 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 hello. Tes. Kita sekarang berada di yang kedua dan rumah yang kedua. Silap. Hai, Assalamualaikum. So, Alhamdulillah hari ini merupakan hari yang kedua bagi Jaulang edisi kedua di kawasan Perak. Okey, kalau korang nak tahu kat mana, jom. Berbaju baru, busana indah, berseri-seri di pagi raya bersama keluarga. Oh penuh meriah di pagi. Hai, Assalamualaikum. Okey semua, kalau semua nak tahu, hari ini merupakan hari yang kedua dan rumah yang pertama untuk edisi Jaulah di Perak. Okey, sekarang kita berada di rumah siapa? Okey, jadi sekarang kita berada di rumah Kak Elisha, iaitu Biro Mendahari dan Ekonomi bagi Senior Friend of Taha. Jadi Nak tengok jawadah dan suasana di dalam? Jom. Hari raya. Maaf-maafan di antara kita bagi mengeratkan hubungan sesama, yang jauh yang dekat sama saja menyambut hari raya. Ibu, ayah, kakak, adik dan abang, gelak ketawa menyambut hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisha Nadia binti Roslan, Bendahari Senior FOT sesi 24-25. Terima kasih kepada Kelab Taha kerana datang sama saya, Mama Ayah. Terima kasih semua sekali lagi. Saya Ayah Elisha Nadia Roslan binti Pardi mengucapkan ribuan terima kasih kepada anak-anak, adik-adik dan kepada pelajar-pelajar dari USAS yang sudi hadir ke rumah pakcik pada petang ini. Sama-sama kita meraihkan sambutan Hari Raya 2025 tahun ini. InsyaAllah jika dimurahkan rezeki, kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan di lain tempat. InsyaAllah. Sekian. Terima kasih. Sanak saudara turut serta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah rumah yang pertama bagi hari yang kedua, iaitu di rumah Elisha Nadia, iaitu Bendahari FOT bagi sesi 24-25. Okey, Dahlia, kita makan apa hari ni, Dahlia? Okey, pelbagai menu yang dijamukan, yang kita makan. Antaranya nasi ayam masak lemak cili api, lontong, rendang dan banyak lagi. So, nak tahu ke mana kita pergi selepas ni? Bagi memeriahkan lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Hai. Okay, sekarang ni kita dekat mana Kak Nana? Okey, sekarang yang orang kata rumah yang ditunggu-tunggukan oleh semua orang lah kan. Okey, so sekarang kita dekat rumah partner Hasanah, iaitu Ketua Friends of Taha bagi sesi 24-25. Jadi kalau nak tahu apa kita makan, jom. Jom. Hari raya mengunjungi rumah tetangga di hari raya, berbekalkan niat yang ikhlas kita bersama. Ampunkanlah segala dosa, maaf zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amaluddin Mirosli selaku Ketua Friends of Taha bagi sesi 24-25. Okay, jadi saya sekeluarga mengucapkan ribuan terima kasih kerana Kelab Taha sudi, Kelab Taha Kepimpinan Senior FOT dan Junior FOT sudi untuk datang ke rumah kami ini. Jadi moga-moga ukhuwah yang dibina ini dapat terus berkekalan lah hingga ke akhirnya, insya-Allah. Amin. Selamat Raya. Raya. Hari raya
hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Ika, sekarang ni kita pun dah habis beraya di rumah amal. Itu rumah terakhir bagi edisi jaulah yang kedua. So, lepas ni kita nak buat apa? Okay, lepas ni kita akan pergi bonding. Nak tahu ke mana? Jom. Jom ikut kami. Ibu, ayah, kakak, adik dan abang gelak ketawa menyambut hari raya. Sanak saudara turut serta bersama bagi memeriahkan lagi hari raya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okay, alhamdulillah sekarang kita telah selesai jaulah edisi kedua area Perak. So Zaf, kita beraya 2 hari ni kat mana je Macam kalau korang semua nak tahu, kami telah mengadakan jaulah pada semalam iaitu di area Kamuting dan pada hari ini di Cangkat Lada dan Sri Iskandar. Okay, dah habis 2 hari. So sekarang kita berada dekat mana untuk kita melakukan bonding? Kita berada di Ipoh Parade. Jadi menandakan bahawa telah berakhirnya jaulah kita dengan penutupan Bonding antara kami-kami. Antara kami semua di Ipoh Parade. Okay, itu sahaja daripada kami. So untuk tahu lebih lanjut, stay tune. See you soon. Bye.